Dia ni presiden negara, ada gaji besar, rumah mewah, tapi digelar presiden paling miskin dekat dunia. Real ke ni? Inilah dia Jose Mujica, presiden ke-40 Uruguay. Tapi jangan salah sangka, bukan sebab dia tak ada duit langsung, tapi sebab dia yang pilih untuk hidup susah. Walaupun dia ada kuasa, dia ada gaji besar. Waktu Mujica ni jadi presiden dari tahun 2010 sampailah 2015, gaji Jose ni lebih kurang $12,000 USD. Kira-kira kalau kita convert dekat duit Malaysia, sebanyak RM56,000 sebulan. Paling menarik, 90% daripada gaji dia diderma untuk bantu orang miskin dan peniaga kecil. Dia kata, aku cukup dengan apa yang aku ada. Dia tak duduk pun dekat istana rasmi presiden. Dia tinggal dekat kampung, rumah usang dengan isteri dia dan 3 ekor anjing. Salah satu ekor anjing tu, kakinya cacat. Rumah dia simple gila. Pagar karat, laman dia penuh dengan rumput liar, tapi dia chill je. Kalau rumah presiden lain, ramai pengawal keselamatan. Kan? Dia ni ada 2 orang polis je yang jaga. Kereta dia, Volkswagen Beetle tahun 1987 yang dibeli pada harga RM7,500 sahaja. Ada orang offer nak beli sampai $1,000,000 USD pun, dia takkan jual. Mujica ni dulu bukan calon-calon orang. Sebelum dia jadi presiden negara, dulu dia ni bekas gerila kumpulan Tupamaros. Dia pernah lawan kerajaan dan dipenjara selama 14 tahun. Bila dia dah bebas, dia join politik dan akhirnya dia jadi presiden. Plot twist tak hidup dia? Lepas tak jadi presiden, Mujica ni habiskan masa dia dekat ladang, tanam bunga dan hidup macam rakyat marahan. No wonder lah kalau dia ni jadi pemimpin yang paling dikenang oleh rakyat Uruguay. Ada reporter pernah tanya dia, apa perasaan dia bila ramai yang gelar dia presiden termiskin. Nak tahu dia kata apa? Saya bukan presiden termiskin. Yang paling miskin adalah orang yang perlukan banyak kehidupan. Gaya hidup saya adalah akibat luka saya. Saya adalah pewaris kepada sejarah silam saya. Dan bertahun lamanya saya sangat selesa dengan hidup ni, walau hanya memiliki tilam. Korang rasa ada lagi ke pemimpin negara kita yang macam Jose Mujica ni?